Sumpah lawakan. Untuk yang ini memang pakai vibe mewah. Siapa nak nampak pakai songket vibe mewah, tolong yang ini. Tolong ambil yang ini. Sumpah cantik. Yang ini adalah kurung modern. Walaupun korang kata kurung modern kan korang, tapi cutting lawa tau sayang. Cutting dia lawa. Walaupun macam, kurung modern je. Cantik ke? Cantik. Sebab apa tahu? Cutting dia memang terletak elok. Bila korang pakai, honest review, orang akan cakap korang macam belagak tau. Betul korang. Orang ingat korang ni macam, takutlah sombong nak tegur. Sebab dia punya cutting memang cantik. Cutting dia memang cantik tau sayang. Alright. Sis, Kak Wani, sis. Untuk Rabai, okay. Baju kurung modern tu, kalau bahu 15, okay. Bahu 15. Dada 38 ke 39, berat 68 dan tinggi 152. Saiz apa ya? Okey sis, bagus saya bagi sizing yang macam ni. Saya sarankan ambil saiz M. Ambil saiz M tau sis. Bagus macam ni. Saya bagi sizing yang betul-betul tepat. Alright. Sis Wani, tolong grab M tau untuk Rabai. Okey. Terima kasih sis Kak. Sis, apa nama? Sis Wani, Kak Wani, terima kasih banyak-banyak. Macam tu lah. Baru saya bagi sizing tepat. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak sekali lagi. Alright. Siapa-siapa yang dapat pembelian tu korang komen dan tahu. Nanti saya nak komen, saya bagi mini banyak-banyak sampai banyak-banyak. Okay. Bagi mini banyak-banyak korang. Okay. Thank you so much siapa yang dah sentiasa support saya. Terima kasih. Alright. Yang ini adalah kod color warna magenta silver. Lawa kan? Lawa. Okay. I review sikit cutting dia. Cutting dia lah kebaya. Cutting ni adalah kurung modern tau. Okay. Kurung modern songket cotton tenun asli. So dekat bahagian depan ni kita sediakan songket bunga tabur. Dan juga bahagian belakang kita sediakan hidden zip dan juga dart kiri dan kanan. Alright. Untuk kain macam biasa tau. Kita bagi fully songket dekat bahagian depan ni. Okay. So kain ni adalah sejenis lipat batik tidak terbelah. Untuk dia punya shoulder, kita tambahkan sedikit puffing. Puffing bukan macam robot. Just nice saja. Cutting dia flat saja. Nampak lebih comel bila pakai. Orang kata comel-comel je bila pakai. Yang ini memang cutting kod-kod mewah ya. Cutting kod mewah. Alright. Okay. Untuk sis Mi nak tengok maroon silver. Boleh. Maroon silver wajib grab. Maroon silver wajib grab. Yang ini kod color paling best selling. Tengok dia punya cutting dan juga warna dia memang mewah. 1, 2, 3. Surprise. Nampak tak? Cantik kan? Surprise kat korang. Lawa kan? Dia punya songket very nice. So siapa nak grab, tolonglah grab. Yang ini kod color best selling. Dekat beg nombor 3. Cutting jangan cakap kurung modern. Korang macam kurung modern. Biasa je. Tak. Korang try pakai dulu, korang akan nampak luar biasa. Dia punya cutting tu very super nice. Alright? Sebab daripada jauh, orang akan nampak korang macam lawa gila sebab terletak elok. Walaupun dia ada sponge, tambah pula dengan puffing yang comel-comel ni. Dia tak macam over sangat comel-comel ni. Memang akan nampak vibe sangat tau. Vibe mewah. Sumpah lawa. Tambah lagi dengan songket yang Kalanisa ni memang terkenal lah. Kalanisa memang terkenal dengan songket timbul dengan shining ni. Nampak tak songket dia? Lawa kan? Sangat-sangat lawa. Siapa nak grab, tolonglah grab. Dalam live, kita bagi harga murah. Dalam live, kalau korang pilih harga murah, kenapa ya? Sebab dalam live, kita dah bagi harga voucher. Kan? So, siapa nak cincang already tahu dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak tengok beg nombor 7, warna main green. Boleh. Beg nombor 7, warna main green. Boleh sayang? Boleh.